happy lah. Bersyukur sangat-sangat sebab program ni banyak macam memudahkan urusan kita kan. Sebab kita tahu nak ni kan banyak modal semua bagai kan. Tapi program Anggur Suri ni dengan apa kerjasama ni semua dia macam dia sangat-sangat memudahkan kita orang. Terima kasih sangat-sangat. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada kerajaan negeri sebab dah support kita orang punya wedding ni. Bersyukur sangat-sangat. Terima kasih. Tu apa macam dia memudahkan urusan kita orang dan sangat-sangat mudah. Kita syukur sangat-sangat dia lah. Saya sangat gembira dan bersyukur dapat menyertai program sebegini. Sebab dekat tempat saya tak ada lagi buat macam ni. Ada dengar negeri lain ke, kawan-kawan lain cerita ke? Tak ada lagi. Pertama kali? Ya, pertama kali. Teruja lah. Teruja sangat. Pada saya, program ni pada kita memang membantu untuk orang macam kita kan. Pertama sekali pada saya, keuangan lah. Kita tak perlu mengeluarkan modal yang besar untuk mengadakan majlis yang sebesar ni. So pada saya kalau sendiri kita yang buat, memang boleh habis 30-40 ribu lah untuk majlis macam ni. Yang ni kalau saya estimate 10% daripada amount tu pun tak sampai. Kalau kata kita nak cover untuk buat majlis doa selamat untuk belah perempuan pun, insyaAllah pada saya memang tak jadi masalah. Saya bagi pihak pengantin dan bagi pihak isteri saya mengucapkan ribuan terima kasih atas program yang sebegini, kerana ia sangat membantu bagi pihak kami, bagi pihak keluarga kami, dan saya menyeru pihak kerajaan untuk meneruskan program ni pada tahun-tahun akan datang supaya kalangan-kalangan macam kita B40 ni dapat peluang macam gini untuk langsungkan majlis macam ni.